Telatah penyanyi dan usahawan berjaya Nubahan Ahmad bersama ibunya Badaria Omar atau lebih dikenali sebagai Mak Jenny seringkali menarik perhatian ramai di media sosial. Jika sebelum ini, pemenang tempat ketiga Akademi Fantasia musim ke-6 ini telah melakukan ubah suai dan renovasi indah pada bahagian ruang dapur di rumah ibunya yang terletak di Kampung Juasih, Kuala Pilah Negeri Sembilan, terbaru Nubahan telah menghadiahkan set lengkap perabot kayu jati untuk ibu tersayang sebagai persediaan sempena menjelang raya yang bakal tiba. Dalam video yang dikongsikan, Nubahan telah membeli set lengkap kerusi 3211, meja kopi, sofa bed, kabinet TV daripada kayu jati beserta pokok buluh hiasan bagi menyerikan ruang tamu kediaman. Menurut Nubahan, harga asal set lengkap kerusi kayu jati tersebut berharga RM9,800 dan daripada kualiti grade A. Tahniah Nubahan kerana membahagiakan dan memberikan selesaan buat ibu tersayang. Makin berserilah rumah Mak Jenny dengan set lengkap perabot kayu jati dalam menyambut raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Mak capek. Mak kata kursi ni buruk. Siapa ngabang kursi buruk? Tak ada orang ngabang kursi buruk. Betul kata kursi buruk Mas ni. Ini kursi ni nak bawa ke mana pula? Ha? Ini kursi ni mana? Kursi ni kita buang. Mak kata buruk. Tak ada dah. Tak siapa ngabang buruk. Tak ada buruk pun nak ngabang. Ni pun elok lah ni. Tak ada yang kisah pun. Tak ada ngabang buruk dah. Dah elok pula. Yalah. Itu kata buruk, hitam. Nampak? Nampak? Tak lawa. Satu lori dia bawa ni, Mak. Ada pokok siap. Mak ada pokok siap, Mak. Kalau tak lawa aku juga. Dengan mereka buluh tu, aku buluh merendang tah. Mereka cantik ni pokok buluh tah. Ni kalau nak bagi lawa, dah Mak kata buruk, kau pastikan dia lawa. Ni dia komen duduk Sedap tak? Tak sedap. Mak sedap lah. Ya Allah. Ini sekejap pun pocah lah ni dia bojor budak. Cewamin kali 10 peluru. No, dah pecah. Sampai lagi gigit. Duduk belakang sikit. Rapek duduk belakang tu. Sampai. Sampai. Sedap tak duduk? Lebar mana, panjang mana.